Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang berusaha wakil dari Jabatan Alam Sekitar Cawangan Bintulu, yang berusaha para penceramah jemputan, yang dihormati wakil-wakil syarikat, para peserta seminar serta hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Seminar Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pematuhan dan pemerkasaan peraturan-peraturan di bawahnya sempena Hari Alam Sekitar Sedunia tahun 2026 yang dianjurkan oleh EBM Training Center and Services Sdn Bhd. EBM Training Center dan Services Sdn Bhd merupakan sebuah syarikat penyedia latihan yang berpangkalan di Bintulu, dan kami juga komited dalam menyediakan latihan yang berkualiti, relevan serta memenuhi keperluan industri masa kini. Sejak penubuhannya 2022, EBM telah bekerjasama dengan pelbagai organisasi daripada sektor minyak dan gas, pembinaan, perkilangan, logistik, pelabuhan dan juga tenaga serta agensi-agensi kerajaan dalam melaksanakan program pembangunan kompetisi, latihan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, latihan-latihan teknikal serta seminar pematuhan perundangan. Antara program yang sering dianjurkan oleh pihak ABM termasuklah latihan bekerja selamat di dalam ruang terkurung, safe handling of forklift truck, OSH coordinator, safe walking and hydrogen sulfide H2S, CIDB untuk SICW dan juga green card, defensive driving, first aid, CPR serta pelbagai program kompetisi dan juga program-program kesedaran yang lain. Alhamdulillah, sebabkan daripada sekitar kita melihat kepada kepentingan untuk mengumpul CPD hour tu penting, dan program-program seperti seminar, training agak berkurangan lah di Bintulu. Jadi kita minta pihak training provider seperti IBM mengadakan program sebeginilah, diharap dapat membantu pihak tuan-tuan dan puan-puan mencapai pengumpulan CPD hour tersebut lah. Selain kita berkumpul hari ini, santai-santai, jangan stres. Apa yang nak saya kongsikan sebentar lagi tu sebenarnya lebih kurang tuan-tuan dan puan-puan lebih tahulah. Kita sudah tahu, cuma kita nak refresh, nak revisit balik apa benda yang kadang-kadang kita aspek-aspek kita yang kita perlu ambil berat lah. Setiap usaha membawa makna, setiap cabaran membina jiwa. Dengan semangat yang tidak pernah pudar, kita terus melangkah lebih besar. Bersama kita melangkah impian, dengan ilmu sebagai panduan, memperkasa insan, membina keyakinan ke arah masa depan. Menjadi keutamaan, profesionalisme menjadi pegangan, membina masa depan lebih selamat untuk semua sepanjang hayat. Daripada teori ke aplikasi sebenar, setiap pengalaman menjadi pencetus sinar. Kemahiran diasah, potensi diperkasa, melahirkan insan penuh bersedia. Dalam setiap industri yang berkembang, keselamatan menjadi nilai yang dipegang. Bersama membina budaya kecemerlangan dengan dedikasi dan kesungguhan. Selamat petang, nama saya Martin daripada Amal. Senang bertanya, adakah seseorang SSO ataupun Triple S, adakah dia perlu untuk mengambil kursus OSI?
Okey, terima kasih kepada soalan yang diadukan. Okey, untuk SHO, kalau dia dah ada SHO tak perlu ambil OC lagi. Sebab SHO tu lebih tinggi pada OC. Okey ya. Kalau untuk Triple S boleh je nak ambil OC, tak ada masalah. Okey, selamat petang. Nama saya Rosella dari Kilang Deccan, Sarawak. Soalan ni dituju kepada pihak DOSH lah. Okey, Deccan, kita ada 3 tempat. Satu kilang di Kidurong, satu kilang di Kemenah, satu lagi kita ada satu ladang dekat jalan Bintulu Bakun. Okey, saya SHO. At the moment, saya oversee 3 tempat inilah. Akan datang, kalau ladang itu perlu SHO ataupun memadai OC sahaja. Sama juga dengan kilang dekat Kemenah sana. Perlu SHO ataupun sekadar OC. Yang ni saya cuba jawab. So pihak Deccan ada 3 tempat kerja kan? Adakah semua tempat kerja ni perlu comply dengan peraturan SHO? Kalau perlu, setiap tempat kerja kena ada. Tapi untuk ladang saya rasa termasuk tak? Tak termasuk kan? Kalau ladang you punya pekerja tak saya rasa ladang tak termasuk. So kalau tak termasuk, memadai OSH coordinator. Tapi kilang-kilang, if let's say you fall under safety and health, operation safety and health punya SHO punya requirement, you kena comply. Setiap tempat kerja satu. Okey. Hello, selamat petang. Soalan saya ni ditujukan untuk Tuan Mazli lah, berkenaan dengan schedule waste. Saya nak tanya untuk e-waste, especially macam kitchen appliance atau all printers, daripada office lah atau pantry dekat from kita punya industri. Adakah dibolehkan kalau kita nak hantar e-waste jenis kitchen appliance atau all printers ni ke pusat pengumpulan e-waste, macam sometimes BDA kerjasama dengan NREB and DOE ada buat kempen pengumpulan e-waste kan. So macam adakah dibolehkan untuk kami menghantar barang-barang ni ke pusat ni? Okey, patut slot saya petang lah, kurang soalan. IBM lain kali tukar kan. Okey, untuk isu e-waste ni, tadi clearly memang walaupun dia pantry ke, dia daripada office tapi di dalam kilang. Betul lah. Jadi itu adalah kategorikan sebagai schedule waste lah, 110. Jadi dia kena dilupuskan macam mana prosedur peraturan buangan terjaga 2005. Dia bukan dalam kategori yang household tu, yang daripada perumahan. Okey. Tapi kalau contoh nak hantar kepada program yang diadakan oleh BDA, contohnya kadang-kadang kami buat program juga kan, kesedaran, itu tak ada masalah. Sebab boleh dihantar willing e-concern, contohnya Triniken dia willing untuk terima. Kadang-kadang dia tak nak terima sebab inventory dia akan lari kan. Tapi kalau ada program-program pengumpulan dianjurkan oleh BDA contohnya, dan kontraktor yang ambil tu kontraktor yang berlesen, concern ke Triniken, boleh dihantar, tak ada masalah. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan boleh minta consignment note dengan mereka. Itu sebab kempen kita menggalakkan orang-orang, tak kira lah kan, kadang-kadang public hantar sikit, kita industri nak hantar pun tak ada masalah. Kecuali yang ada setengah tu program dibuat untuk collect e-waste tu, tetapi kontraktor yang collect tu tiada lesen. Itu tidak dibenarkan lah. Cek dulu kontraktor dia tu, dan let's say kalau willing untuk ambil, tak ada masalah dari pihak Jabatan Alam Sekitar lah. Boleh jimat kos di situ. Ada juga yang rakan-rakan ni saya nampak kan, lori datang 2-3 kan, tak ada masalah, ada. Okey, terima kasih Tuan Mazli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih kepada IBM Training Center sebab dah menganjurkan program yang sangat menarik, terutamanya untuk kami para
syarikat-syarikat yang ada di kawasan Bintulu. So terima kasih juga kerana menjemput wakil daripada pihak DOSH, pihak DOE untuk menerangkan beberapa perkara-perkara yang berkaitan tentang pematuhan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh setiap majikan dan juga kilang-kilang yang ada di Bintulu lah. So teruskan usaha, and ABM juga teruskan usaha untuk menjadikan ataupun menyebarkan ilmu-ilmu yang berkaitan tentang industri, terutamanya untuk warga-warga Bintulu. Teruskan, you guys the best.